Hari ini kami berkumpul adik-beradik di homestay. Jadi sementara tunggu petang, kami buat aktiviti biasa je. Makan, mandi kolam, lepas tu duduk ramai-ramai tengok balik video YouTube masa kat kebun pada bulan yang lepas. Kami dah sampai di pantai anak air. Ya Allah, cantik pantai ni. Bersih je. Hok mana belakang tu ke? Oh, boleh. Narata boleh petang ni? Boleh naik sampai sana tengah tu. Saya tak pandai berenang. So kat sini macam-macam aktiviti. Siapa-siapa yang nak naik boat tu pun boleh. Boleh sewa. Tak silap berapa aja? RM600 ya? Dia dalam berapa orang lah. Ya. Siapa-siapa berminat boleh datang untuk aktiviti bersama keluarga. Sekarang tu kami keluar jalan-jalan kat pantai anak air. Tempat ni cantik, orang pun agak ramai tapi still best untuk santai-santai, relax petang hari. Wah, ada derun lah ikut Amah. Ada derun lah ikut Amah. Hello, panggil dia. Sedapnya Hana. Macam mana Hana pengalaman pijak pasir Kuantan ni? Nah, okey tak? macam mana? Dah rasa tak nak balik Jerantok ke? Hana, Tak ni. cuba cerita sikit. Geli ni dia geli. Cita Ben. Oh, Cik Ben. Kanak-kanak di kolam dewasa, Wan Anda di kolam kanak-kanak. Tapi tak mampu di kolam dewasa dalam. BBQ. Kambing dan ayam. Dan sotong. Perapan kambing yang dah siap dibakar dan juga ayam. Esok paginya plan asal kami simple je. Mak-mak nak pergi tengok pantai lepas subuh, nak tengok sunrise. Yang bapak-bapak pula stay kat homestay jaga anak. Pagi ini kami jalan kaki ke pantai anak air. Geng mak-mak dan anak dara saja. Bapak-bapak kena jaga anak. Bapak dia bertugas jaga anak. Kita je jalan pagi ni. Bapak Midi yang masak nasi goreng. Bapak Midi tolong goreng. Function bapak-bapak yang keluarga ni. Tapi bila sampai pantai, cuaca mendung. Sunrise memang tak nampak. Jadi tak ada apa yang nampak, kelabu je. Jadi memang plan asal tak jadi. Apa dia? Apa dia? Mana is ketamnya? Is ketam bola. Beginilah ya bila masing-masing berkumpul. Masa jalan-jalan kat tepi pasir tu, nampak macam ada benda bergerak. Rupanya ketam.
Terus semua jadi excited. Dari nak duduk tenang-tenang, terus bertukar jadi misi tangkap ketam. Sudah. Mana kelabu dah? Kelabu dah. Aduh, geram betul lah. Mengejar ketam yang tak kesampaian. 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 orang mengejar ketam seekor, tak percaya. Ah. Tapi ada ketam dekat situ sedul. Kan? Kami jumpa yang besar Wah, tadi. dia sangat jealous. Asal gini lah. Gerak. Aku takut. Takut. Tu dia. Takut. Jangan. Tangkap jat. Ambil. Kakiku. Ya, pegang je. Okey. Anjat pegang. Campak ke darat je. Campak ke darat. Lagi. Tu dia, noh. Anda tahan. Ke tengah. Wih, macam ni lah. Masuk dalam bekas. Amjad versus ketam. Dia boleh kepit Boleh dia kepit kaki Angah tadi. Ya, tapi tak kuat sangat tak? Tak kuat sebab tahu rasa macam geli-geli. Cara tekan dia. Okey, kejap. Ha? Bukan ada pisau ni. Tapi kena punya pit. Macam kena cekik je lah. Akhirnya. So cute. Berjaya. Hasil. Walaupun tak Berjaya. ada sunrise, kita ada ketam. Jom balik masak. Ketam guys. Menu kami hari ini. Baby. Sepagi menangkap ketam guys. Sepagi bersama ketam. Pagi bersama ketam. Comel je ketam. Makcik. Yang jual ketam baby tu. Tak baby dah ni. Berapa belah ringgit je set up. Kau memang spesies dia macam ni. Kita angkat. Ketam apa ni? Dah tidak ketam batu, ketam bola. Biskuit. Ya. Hebat mana kaki. Betul. Lumayan weh. Dia guna tak kena kuih je. Okey. Guys, kami dapat 2 ketam. Baby dengan mak baby. Rasa boleh terus. Sebelanga nampak gayanya kita. Sebelanga, cuci sikit. Kalau dalam kau palis kuali kalau boleh tengok slipper kita. Air. Kita tak botol masih kalau tahu kan slipper tak ada. Ada lagi. Ambil bekas lagi dia. Tangkap, tak apa, kita ramai. Mana Caca? Mana? Ya. Tapi dah mati. Oh, mati. Dia dah mati. Entahlah. Oh. Okey guys, dah mati. Diserang oleh apa tak tahulah ni. Ambil je, mati boleh makan. Ya. Kawasan ketam. Kawasan ketam. Penjaga ketam. Oh, dia punya Mata dia. sepit dan masih hidup lagi guys. Tengok mata dia, garangnya mata dia. Satu lagi. Baby. Nak buat lauk apa ya? Nak buat lauk benda. Ni gula lemak. Gula lemak. Satu kawah dapat ni. Ya. Lumayan betul hasilnya guys. Kita tangan penuh dah ni. Nisa cepat. Kena bekas. Kita ni patut. Weh. Tak ada plastik lah pula. Yang ni tak ada cangkerang lah. Ada. Apa yang Nisa cepat Nisa. Ya! Ya Ni je. pegang je macam ni. Tak, kau kena pegang Kecil, yang, aku nak pegang yang ni. Loh. Tak nak, aku tak nak yang kat bawah. Tak ada. Saya tak jumpa dah. Tempat sana sini jadi bila
Bunjut. Cepat tangkap. Tak ada bekas Saya tadi. menangkap 3 ekor. Fresh dari laut. dari laut. InsyaAllah satu kawah lah ni nanti. InsyaAllah seorang dapat satu kaki. Satu kaki. Ya, boleh lah. Ada. Ya. Ya, Jad. Wah. Ya. Jauh sikit, Jad. Jad, jauh sikit. Ya. Dapat 3. Tayang sini dulu. Yang ke? 4. Empat. 4 dah. Masuk. Okey, masuk. Nak terbuka tapi tu. Jangan. Hazanah. Beg Jabir. Tak sia-sia lah anda jatuh. Berbalon. Anda know the spot. Ya. Kenapa nak berpengalaman? Okey, boleh nampak kan penangkap ketam berjaya. Kat sini ada 3. Situ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 orang penangkap ketam yang berjaya. Masing-masing sedang fokus menunggu ketam naik. Misi mencari ketam nampaknya terbantut sebab hari dah mula hujan. Aduh. Dia pandai, dia dah makin bijak. Dia dah boleh baca kita punya pergerakan. Amor kita. Atau you can do it. Okey, ketam kita yang kelima. Okey, Kenduri kita. Ketam yang kelima, Amjad. Jangan terlepas, Jad. Lepas tangkap ketam tu, esoknya saya dan Atif dan Abah pergi lepaskan semula ketam tu. Jadi rasa macam tak sesuai nak makan. Daripada biar dia mati, baik kami pulangkan ke tempat asal. Rupanya walaupun plan tak jadi, momen macam ni juga best. Satu. Okey. Bye-bye. Balik semula. Tadi tak jadilah nak masak, nak makan. Tak pandai.